wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia Allah pada kita dapat menunaikan ibadah sembahyang berjemaah dan dapat pula kita sama-sama sembahyang tarawih dan juga sama-sama bertasbih dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kurnian Allah pada kita. Mudah-mudahan apa yang Allah beri pada kita itu menjadi bekalan untuk kita membawa bertemu Allah nantinya. Sebagaimana yang saya sebut semalam, kita doa untuk menali. Saya terlupa bawa risalah tersebut. Jadi kita ulang balik sedikit je lah. Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, ada kau cara seolah-olah ada kau cara supaya seseorang itu bila bangkit daripada mati esok dibangkitkan kemuliaan seperti orang mati syahid? Nabi kita kata ya ada. Dan kemana cara? Iaitu orang yang menyebut mati pada sehari semalam 20 kali. Dia takut. Mereka doa yang paling sempurna ni, doa untuk Nabi. Dekah tapi sempurna. Suka doa tu. Tapi jangan kita dengar orang baca. Kalau kita baca doa ni, kita baca biasa baca. Sebenarnya doa tu adalah salah satu daripada doa yang syumul, yang merangkumi. Doanya doa untuk Nabi Aksaru. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin 'alaina fi sakrati al-maut wal najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ni ada setengah riwayat doa tu dekat. Tapi kalau Saya bunyi dia 10 doa siapa yang berkehendak tak boleh ambil. ada soalan kan biasa. Lengkap. Sebab apa lengkap? Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta selamat dalam agama. Macam mana lagi? Wa afiyatan fil jasadi. Kita minta afiat dalam jasad. Ada apa lagi? Wa barakatan fil rizqi. Dan minta berkah pada rezeki. Apa lagi? Wa ziyadatan fil ilmi. Dan minta bertambah pada ilmu. Macam cukup ada. Dari ilmu ada bertambah, dari rezeki ada berkah, ada jasa, ada sehat, dari agama ada selamat. Dia minta. Okey, untuk malam ni suka saya sebut sedikit pesan daripada Abu Laith Al-Samarqandi, seorang ulama yang berasal daripada Samarqand. Ulama ini telah berpesan, dia kata kalau seseorang itu hendak selamat daripada siksa kubur, hendaklah melazimkan 4 perkara. Sesiapa yang ingin selamat daripada siksa kubur, kita semua takut masuk dalam kubur. Kita tengok orang tanah banyak, dia masuk dalam kubur sorang-sorang, tempat sepi.
itulah tempat kita. Dan kita akan tumpuk, semua orang akan tumpuk tempat tersebut. Maka Abu Laith As-Samarqandi berkata, untuk kita selamat daripada siksa kubur, maka hendaklah kita melazimkan 4 perkara. Yang pertama, hendaklah ia menjaga solatnya, menjaga sembahyang. Hafizu ala salawat, jagalah sembahyang. Wassalatul wusta, lebih-lebih lagi sembahyang sunat wusta. Ulama berselisih pendapat tentang sembahyang sunat wusta. Ada yang mengatakan bahawa sembahyang asar, ada yang mengatakan bahawa sembahyang subuh itu sembahyang wusta. Di antara 5 waktu sembahyang itu, ada satu waktu dipanggil sembahyang wusta, di mana dalam ayat Al-Quran Tuhan sebut khusyuk, hafizu ala salawat wassalatul wusta, jagalah kamu sembahyang 5 waktu itu dan sembahyang wusta. Yang kedua, hendaklah ia bersedekah. Ini untuk jaga keselamatan daripada siksa kubur. Yang ketiga, hendaklah dia membaca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran. Jadikan setiap hari kita, kalau tak baca Quran, kita tak sedap duduk. Kena tengok juga, kena baca juga Al-Quran. Dan yang keempat, hendaklah ia memperbanyakkan membaca tasbih, sentiasa bertasbih, berselawat dan sebagainya. Itu 4 perkara untuk kita selamat diri daripada siksa kubur. Hendaklah lazimkan diri kita beramal dengan 4 perkara ini. Samping beramal dengan 4 perkara tersebut untuk jauh siksa kubur juga, kita hendaklah menjauhi 4 perkara. Buat 4 perkara, hindarkan diri kita daripada 4 perkara. Yang pertama, jangan berdusta, jangan berlawa. Berdusta ni satu benda yang dilarang. Bahkan seorang sahabat yang masuk Islam jumpa Nabi, tanya ke apakah amalan yang paling baik untuk aku buat. Nabi kata, kamu hendaklah bercakap benar, maknanya jangan berdusta. Dan sifat benar ini, tidak berdusta ini, benar ini adalah sifat wajib bagi Nabi. Wajib bagi Nabi bersifat sediq, benar. Bagi kita umat Islam, bersifat benar itu juga adalah wajib. Cuma kita wajib dari segi hukum. Nabi bukan setakat hukum, Nabi itu sendiri mustahil dia bercakap bohong. Yang kedua, jangan mengkhianat. Jangan mengkhianat. Ini pun sifat wajib juga bagi Nabi. Sidik, amanah. Sidik, lawan dia berdusta. Amanah, lawan dia khianat. Jadi untuk jauh daripada siksa kubur, kena tinggalkan berdusta, kena tinggalkan berkhianat. Yang ketiga, jangan mengadu domba, suka jadi batu api. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jangan kencing sambil berdiri. Kalau boleh kencing, kena duduk. Kerana ada sahabat yang mana satu ketika Nabi lalu ke kubur, Nabi dapat dengar orang dalam kubur tu kena seksa. 2 orang ahli kubur itu kena seksa kubur.
Satu daripadanya, Nabi kata dia basuh kecil tak betul. Yang kedua, yang kena seksa kubur juga kerana dia suka mengadu domba, jadi batu api. Jadi di antara kita nak jauh daripada seksa kubur, jangan bercakap bohong, jangan berdusta, jangan berkhianat, jangan jadi batu api, dan jangan kita kena jaga kecil kita, basuh dengan bersih. Itulah 4 perkara yang kita kena buat dan 4 perkara yang kita kena tinggalkan. Mudah-mudahan ingatan ini memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Wallahu a'lam.